Okey, kita dah tamat perbincangan untuk kajian kes kita semua. So, kita terus kepada kita punya rumusan untuk hari ini. So, daripada rumusan yang you all belajar daripada pagi tadi, apa yang you all dapat? Kesimpulannya. Ada. Ini permanent, jangan letak sini. Baik, Wan. Ada lagi tak? Siapa ya? Ada lagi tak? Ada lagi tak yang ada? Okey. So, rumusan daripada topik hari ni. Oh, tak ada ink. Boleh lah. Kau tak pakai jatuh. Tak ada ink. Oh lah, tak ada ink jugalah. Tak ada juga. Tak boleh. Merah je. Merah tak baik. Tak ada juga. Dalam box awak ada tak? Sekejap ya, saya cari whiteboard. Hopefully ni ada. Oh, semakin habis. Tak ada. Dah tak ada dah. Okey. Kita dah tengok, merah ada ink kot. Etika, profesional dan tanggungjawab. Ada kita. Oh, kat sana ke? Pas tengok. Biru lah, biru. Okey. Tadi dekat etika, kita tengok apa tadi? Kita sentuh pasal apa? Etika. Okey, yang pertama kita tengok pasal apa? Peraturan. Lagi? Panduan. Lagi? Peranan. Tanggungjawab kat tanggungjawab. Kenapa dia sengit teruk macam ni? Kesian dia. Kan. Okey. Apa lagi? Tingkah laku. Ada ke? Tingkah laku. Adab tu masuk dalam tingkah laku. Lagi? Yes? Sikap. Saya dengar prinsip tadi. Sikap. Lagi? Prinsip. Peranan dah ada. Lagi apa lagi? Motivasi. Motivasi ada kat etika? Motivasi kat mana? Ada. Yes. Okey. Ni yang kedua, saya tulis kat sini. Yang ketiga, sini tanggungjawab. Okey. Tadi you sebut apa tadi? Motivasi. Lagi? Amanah kat mana? Yes. Lagi? Adab? Adab dah masuk sini. Lagi? Jujur kat mana?
Jujur dekat dapur. Tanggungjawab. Perlindungan kat mana? Tanggungjawab. Tepati masa. Tepati masa tu dekat mana? Profesional. Yes, kat sini. Yes, saya betul. Okey. Tepuk tangan untuk Sabrina. Ke, special. Lagi? Kat mana? Bagus. Siapa jawab tadi? Okey, tepuk tangan untuk Ana. Ini yang paling banyak saya tekankan. Betul tak? Betul. Lagi? Beretika. Etika kat mana? Beretika. Oh, tu. Ha. Okey, dalam tu. Kemahiran kat mana? Yes, good. Orang lain tak nak jawab lah. Berkemahiran lagi? Cekap. Lagi? Banyak tau unsur-unsur profesional. Kemahiran. Diiktiraf ni ialah berlesen lah. Iktiraf, lesen, permit. Saya tulis semua. Okey, lagi? Emosi. Kat mana? Profesional. Oh, Okey, lagi? Cara komunikasi kat mana? Yang tu yang nombor ni yang nombor 2. Ni yang pertama tadi sepatutnya. Komunikasi. Yang mana jujur tu? Ini anak-anak dah dia orang kata apa? Dia punya sub-sub yang lain lagi. Utamanya dekat sini ialah bila profesional kita sebut pasal pemakaian dengan komunikasi. Okey, penampilan. Pemakaian ni kita kata penampilan. Teacher ni pakai ni baju cantik saya nak pakai macam teacher ni So maksudnya jadi role model. Role model kat mana? Dekat profesional. Role model kat mana? Dekat kemahiran. Profesional. Profesional. Profesional kat mana? Profesional kat mana pula? Role model kat mana? Dekat pemakaian. Berkemahiran. Peranan. Role model. Peranan. Yes, role model kat sini. Tengok. Ni namanya dia tak tidur. Siapa tidur tak ada jawab tadi tu? Tak tidur. Yang tak ada jawab tu tidur lah. Memang tak tidur dia, asyik kena panggil nama. Siapa banyak tekanan nama tu, tu ada masalah tu. Okey, tanggungjawab lagi. Apa lagi tanggungjawab? Kita masuk, saya masukkan 3K kat sini, awak faham 3K. Saya dah ulang tadi ke? Apa yang saya lupa lah. Apa? Makan minum. Kebajikan. Perkembangan. Kalau kita sebut perkembangan tu, terus holistik lah. Okay? Lagi? Keselamatan dah masuk 3K tadi. Kesihatan, keselamatan dengan kebersihan. So dah masuk dekat sini. Oh, jangan panjang sangat. Okay. Lagi ada lagi tak yang tertinggal? Complete? Oh, saya keluarkan. Okay, tengok. Ni carta dia. Okay, profesionalisme, etika, ada apa? Sifat, sikap, nilai. Sambung tak semua? Ada kan? So, definisi kita dah belajar tadi. Kod etika. Ada tak kod etika kat sini? Tak masuk kan? So kena masukkan. Actually kod etika yang ada sikit lah you all masukkan. Sikap, ada prinsip sikit.
So saya tambah dekat sini yang main dia. Kat sini ialah kod etika. Ingat ada soalan selalu mengelirukan pasal topik ni. 2 atau 3 soalan akan ada keluar. Okay? Example, dia akan tanyalah, dia bagi situasi, dia kata sebagai pendidik, bagaimanakah, contohnya macam mana awak handle situasi tersebut. Dia bagi satu situasi, lepas tu dia bagi jawapan. You pilihlah jawapan. Ataupun soalan yang paling straightforward, apakah peranan seorang pengasuh di taska? Contohnya. So dia bagilah A, B, C, D kecuali. So kena pegang words kecuali. Means yang mana tak betul. Semua betul kecuali satu je yang tak betul. Dan yang tak betul tu selalunya dia ada sikit bahasa yang mengelirukan. So berhati-hati dengan penggunaan ayat-ayat. Maksudnya bahasa you kena ni sikit lah. You kena baca banyak kali kalau you tak faham. Kadang kita baca pun kadang, betul ke dia nak ni okay. Dia ada trik sikit lah. Soalan dah nampak mudah, apakah peranan pendidik kan? Contohnya. So peranan pendidik, ni buat apa? Ni lah, tanggungjawab lah. Tanggungjawab you buat apa? Kecuali memarahi kanak-kanak. Contoh, mudah sangat soalan tu. Kan? Adalah words-words yang selalu dia akan bagi tricky. So ni tanggungjawab apa? Ada tak peranan pendidik? So soalan keluar peranan pendidik. Organisasi, tanggungjawab dalam organisasi. Tak masuk lagi ni? Tadi motivasi kita dah sebut kan? Okey, masuk. Latihan, ada tak? Organ. Ada siapa nak tolong tak jawabkan? Organisasi tu apa kata Sabrina? Ada siapa nak tolong jawab kan? Ruzi? Organisasi apa? Awak tolong jawab kan? Carta organisasi. Tahu carta organisasi, dia tak faham organisasi tu benda. Apa benda? Carta yang Apa tu? pangkat tu yang kita buat selalu. Faham pun. Saya macam dia tak ingat kejap. Baru puji sikit. Kena puji selalu. Tak boleh puji. Kalau macam tu tak boleh dipuji. Okey. Lain kita dah sentuh kan? Okey. Ni saya selalu bagi tagline dekat cikgu-cikgu. Okey, kita bersuara kuat-kuat. 1, 2, mula. Jadilah pendidik atau pengasuh yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Semangat? Okay. Bagus. Okay, so terima kasih. Sebelum tamat, saya ada 10 minit lagi. Saya nak you all scan code. Sekarang ambil phone, scan kod ni. Dan jawab soalan dalam masa 10 minit. Oh sorry, you nak ambil gambar? Okay, jawab dalam masa 10 minit. Boleh scan tak? Tak boleh ke depan sikit. Tak boleh datang depan. Boleh? Jawab semua ya. Tak dapat. Kenapa tak dapat? You punya phone tak dapat ke?
Buka kamera. Okey. Saya cuba pakai yang lucu. App scan ada tak? Dia tak keluar apa-apa. Tak boleh pakai kamera. Cuba saya ambil gambar dulu. Dia ada QR punya scan tak? Dia tak dapat scan. Tak boleh. QR semua boleh tak? Boleh. Yang mana tak boleh angkat tangan? Semua okey? Semua boleh? Sekali lagi, tak boleh juga. Ya, tu dah boleh. Okey. Dah habis jawab. Audra tak jawab. Boleh tik ke tak? Boleh jawab kan? Boleh jawab tak? Okey. Jawab seperti mana yang awak faham Kalau yang insurans kita kena jawab ikut logik kan? Ya, kena jawab ikut ayat awak. Jawab. Susah ke senang? Senang je kan? Tak boleh ke? Awak tak boleh scan ni? Tak boleh? Tak ada line. Tak ada line? Okey. Gambar nama pendek pun boleh kan? Tak apa, jawab je. Tak, kalau letak nama pendek pun tak kan? Apa ni? Kalau letak nama pendek pun tak. Nama penuh. Saya nak nama penuh. Sian, ayah mak awak bagi nama panjang-panjang sedap-sedap, bukan nama pendek. Berkemungkinan soalan-soalan begini yang akan keluar exam. So awak dah terbiasa soalan-soalan ni kira insya-Allah lah.
Ada yang sudah? Bagus. Baru seorang. Ada lagi ke yang dah siap? Dah, alhamdulillah. Ada lagi? Yang dah siap tunggu Kita tunggu kawan-kawan kita jap. Okey. Jap kita tunggu kawan kita yang lain. Baru 12 orang yang respon. Saya baru 13 orang. Kita ada berapa orang hari ni? 20. Okey, dia ni tak ada. Okey. Belas. Ada lagi berapa orang lagi ni? 6 orang? 5 orang lagi ke 6 orang lagi? Hakim dah? Maishu dah? Dah? 15 orang, ada lagi 4 orang ni? Siapa lagi tengah menjawab? Ha? Oh, okey. Sekejap kita tunggu kawan kita. 17. Kan saya tengok siapa yang tak jawab lagi. Dah? Good. Apa? $18. Okey. Mariana dah ke? Sudah? Okey. Dah? Ada lagi ke? Dah, oh seorang lagi. Sekejap kita tunggu kawan kita seorang lagi. Kejap. Sabar. Jangan dia stres nanti. Kesian kat dia tengah jawab. Ni dah ambil gambar ke masuk dalam grup? Dah? Okey, tepuk tangan semua. Tahniah sebab awak dah berjaya jawab semua. So, dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. So, awak memberikan komitmen daripada awal tadi sampai akhirnya. Dan terima kasih menjawab soalan-soalan. Hopefully
dengan jawapan yang diberikan tu, saya rasa mungkin awak faham lah. Okay, saya harap awak faham sebab awak pun dah bagi feedback. Right? So, saranan saya, janganlah tiba-tiba bertukar arah. Okay, bertukar arah tak salah, tapi jangan sia-siakan apa ilmu yang kita ada. Right? Sebab ilmu nak dapat bukannya mudah. Tak semua orang akan bagi. Kalau you pergi belajar, satu orang cikgu tu, tak semua ilmu diturunkan. Okay, mungkin 85%, dia simpan lagi 20%, 50%. Okay, right? Sama macam kita, jangan jadi macam tu. Okay, sebagai seorang cikgu, kita kena bagi 100% kita punya apa ilmu yang kita ada, apa benda yang kita rasa kita betul kita buat, so you buat dah dengan sehabis baik. Jangan buat separuh jalan. Jangan hangat-hangat ti ayam. Tahu hangat ti ayam? Ti ayam kalau baru berak, dia panas. Lepas tu dah setengah jam dia sejuk. Dia sejuk, dia tak nak dah. Dia tak buat dah. Tahu tak hangat ti ayam? Tak faham eh? Faham kan? Faham kan? Macam tak faham je hangat ti ayam tu. Seolah-olah macam dia suka sekejap je. Lepas tu, tak best dah. Kan? So, saya harap awak semua menjadi seorang pendidik yang beretika, yang profesional dan bertanggungjawab. Right? Tak ada harapan apa daripada saya sebab generasi saya takkan berada di taska selamanya. So, awaklah pewaris-pewaris yang akan membentuk sasiah. Sasiah yang penting, peribadi dengan rohani anak-anak yang akan datang. Okay? Dan mungkin anak-anak kamu semua. Right? So, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari kepada yang bukan Islam. So, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa siri yang akan datang. Right? Terima kasih. Petang ni kita masuk dengan jadual. Okey, terima kasih semua. Kita masuk jam 2:30 boleh? Okey, terima kasih.